datang ke Radio Bisnes. Hari ini kita akan bawakan satu lagi kisah inspirasi daripada perniagaan kecil tempatan. Kecil daripada segi permulaan tetapi besar daripada segi cita-cita dan semangat. Kali ini kita nak berbicara tentang sesuatu yang berbau harum, berwarna menarik dan mampu membangkitkan selera sesiapa sahaja. Ya, kita sedang bercakap tentang rempah giling Shauki. Dari dapur kecil, kini menjadi pilihan ramai suri rumah dan juga peniaga makanan. Dan hasil titik peluh sepasang suami isteri bernama Mahfuzah Hussein dan Daud bin Osman atau lebih mesra dengan panggilan Kak Zah dan Encik Daud. Jom kita. Terima kasih Encik Daud kerana sudi bersama-sama dengan kami di Radio Bisnes. Apa khabar Encik Daud? Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Radio FM kerana sudi datang ke kedai saya ni. Oh, okey. Pagi tadi sempat gilih rempah ke atau macam mana? Pagi tadi ada memulakan proses. Hari ini saya lewatkan sikitlah masa untuk proses dia sebab belah sesi petang untuk hari ini. Oh, okey. Okey, sebelum kita cerita panjang, boleh tak Encik Daud kongsikan sedikit latar belakang tentang diri dan bagaimana tercetusnya idea untuk menubuhkan rempah giling Shauki ni? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya nama saya Daud bin Osman. Berasal daripada Langkawi, anak jati Langkawi. Sebenarnya proses rempah ni dah didahului oleh ayah saya sendiri, ayah dan mak saya sendiri. Kemudian disusuli oleh kak saya. Kemudian daripada situ dia berhenti lebih kurang 10 tahun. Oh, okey. Kemudian saya ambil alih, saya segarkan semula dan menjenamakan semula atas nama produk Shauki lah. Okey. Encik Daud, nama Shauki tu kan memang sangat menarik. Ada maksud tersendiri ke ataupun nama yang membawa kenangan yang istimewa ke? Mula-mula nak proses, kita kata nak buat jenama tu, kita mencari-carilah apakah yang kita nak tunjukkan kepada orang yang nak beli. Okey. Maka pikat-pikat kita cari satu nama yang mana kalau orang makan, orang rasa teringin nak makan lagi. Maka Shauki dipilih kerana satu Shauki itu bermaksud kalau ke bahasa Arab dia masuk rindu. Dengan harapan nama Shauki ni orang yang makan dia rasa rindu nak makan lagi. Maka lekatlah nama Shauki itu. Sangat menariklah. Okey, yalah buat kita macam nak lagi rindu macam tu. Okey. Itu adalah di sebalik nama Shauki. Kenapa nama Shauki itu dipilih untuk dijadikan branding perniagaan Encik Daud? Ada kebetulan jugalah nama anak saya yang ketiga nama Umar Shauki. Okey. Ada salah satu sebab jugalah sebab pilihan kan. Menarik. Okey, apa yang membuatkan Encik Daud memilih bidang rempah giling ni? Adakah sebab minat ataupun permintaan pelanggan ke ataupun bermula daripada dapur sendiri? Macam saya beritahu tadi, rempah ni dah dimulai oleh ayah saya. Ayah dengan mak saya buat. Kemudian bila ada berhenti, mesin tu masih ada. Mesin nak buat rempah tu masih ada. Jadi saya pun kita kata bertaktir lah. Belajar buat. Dulu saya duduk di luar Langkawi. Bila balik Langkawi kita pun tak ada kerjaan tetap lagi. Jadi cubalah jinak-jinak untuk buat rempah Shauki ni. Daripada belajar buat, akhirnya jadi pekerjaan tetap lah hari ni. Okey, sangat menarik lah. Okey, dalam banyak-banyak jenis rempah yang Encik Daud hasilkan, kari, gulai, sambal ada banyak. Okey, kat sini kita ada asam pedas, rempah kurma daging ayam, kari ikan, cabai giling pun ada, asam pedas ada, masak lemak cili padi pun ada. Ada banyak jenis kat sini. Okey, yang mana yang paling menjadi kegemaran pelanggan? Untuk setakat lah rempah ikan inilah dengan asam pedas. Cabai tumis. Cabai tumis. Cabai tumis. Mana cabai tumis? Ni. Dua pilihan ni lah. Yang menjadi kita kata sentiasa dicarilah. Dan banyak dicari oleh orang kerja yang ni lah cabai tumis ni. Yelah, dia memudahkan untuk kita macam suri-suri rumah yang bekerja kan. Bila balik tu rempah semua dah ada, siap dah. Seperkenalkan juga cabai tumis ni, dia cabai giling yang saya dah masukkan bawang besar dengan bawang putih. Okey. Jadi maksudnya kalau nak masak nanti dia cuma tambah sedikit bawang untuk bawang potong lah. Kemudian dah jadi bawang blender dah ada dalam ni. Dia ubah saya lah apa-apa masakan yang sesuai dengan cita rasa dia nak buat tu. Okey, memang sangat menarik lah. Jadi yang ni lah. Memang yang banyak pilihan lah. Bagus betul, memudahkan suri-suri rumah untuk memasak. Okey.
Okey. Encik Daud boleh tak kongsikan mungkinlah ada pengalaman yang lucu semasa proses menggiling rempah ni. Pernah tak macam cili tu over sampai satu rumah terbatuk-batuk dan mata berair? Ada pernah tak? Memang lucu tu rasanya tak ada lah. Tak ada? Tak pernah ada? Cuma yang menyakitkan tu ada. Cabai masuk mata. Aduh. Jadi kalau orang tengok mungkin lucu lah. Sebab masa kena cabai tu saya tak nampak apa-apa. Saya rayak dalam keadaan saya tak nampak apa-apa dan saya seorang diri. Ya Allah. Jadi kalau orang tengok mungkin lucu. Saya tergagau-gagau kan. Itu dah tak lucu dah sebenarnya. Tapi untuk saya dia tak lucu lah. Dia menyakitkan lah. Dan banyak kali saya kena macam tu lah. Macam kadang-kadang kan macam kita masak kat rumah kan. Bila kita tengah menumis kan. Kadang-kadang kan bila dah naik minyak atau apa semua kan. Dia ada macam pedih-pedih. Ingat kan ada macam tu ke? Tak ada. Ini kadang-kadang kat rumah juga. Macam kita duk buat dengan cili tu semua kat tangan kan. So tangan apa orang panggil? Panas. Tangan panas. Lepas tu terusik pula mata. Ada pernah macam tu tak? Tak adalah. Perlu ditahu juga lah kan. Sebenarnya saya bukanlah proses menggiling macam orang tua dulu. Okey. Kita tak guna tangan macam dulu sebab kalau guna tangan tak mampulah buat banyak macam ni. Ya, sebab jadi dalam kuantiti yang banyak. Kita guna motor. Jadi sebenarnya proses untuk menghasilkan kata-kata bahan yang macam ni, dia ada dua kaedah. Sama ada satu kita menggunakan mata pisau macam blender tu. Okey. Satu lagi menggunakan mesin menggunakan batu. Jadi kita kekalkan proses batu tadilah yang kita namakan sebagai ampau giling tadi ni. Okey. Kita tak pilih mata pisau. Tapi kalau kita gunakan mata pisau, dia lebih cepat berbanding dengan proses menggunakan batu. Kalau kita gunakan mata pisau, dia sekali jalan dah siap. Okey. Tapi ini kita proses panjang. Tapi giling tu orang kata dia punya tu kita gunakan proses batu. Mesin batu dia lagi boleh ada beza tak daripada segi rasanya kalau kita guna bilah pisau dan juga mesin batu tu? Ada perbezaan? Nak tahu beza beli dulu nanti. Beli dulu okey. Nanti kita cuba dulu. Balik blender kat rumah, kemudian rasa yang saya punya dengan resipi yang sama. Okey. Maksudnya kalau bahan yang sama kita blender, kemudian pakai yang saya punya. Nah, tengok apa kelainan dia. Ya, begitulah. Kalau nak rasa, kena dapatkan produk-produk. Rempah giling Syauqi. Okey, Encik Daud, bila kita bercakap tentang rempah, kita tahu yang bahan mentahnya sangat sensitif. Macam mana Encik Daud pastikan kualiti, kebersihan dan kesegaran setiap kali menghasilkan rempah? Untuk bahan-bahan tu saya akan beli daripada pasaran biasalah. Okey. Kemudian saya akan pilih maksudnya barang tu kalau boleh tidaklah kalau orang Kedah panggil bubuk lah. Kadang-kadang dia ada macam kita sedak kecil-kecil dalam bahan tu. Jadi saya cuba elakkan untuk pilih bahan itu. Kemudian untuk cabai, terkadang kalau kita beli cabai tu di luar kita nampak elok. Kadang di dalam tu dah berkulat. Jadi kita cuba mengelakkan benda tu, pilih bahan yang pada pandangan kita dia elok. Okey. Dah hasil yang elok. Kemudian bahan-bahan tadi ni kita akan basuh lah. Jadi proses saya buat maksudnya saya akan rendam dulu bahan-bahan tadi. Sekira-kira kalau kita biar dia akan turun pasiak-pasiak debu-debu yang ada tu dia turun bawah. Kemudian kita akan sejak dia. Kemudian kita akan basuh lah. Dan basuh pun kita ikut kaedah yang diatur oleh agama kita iaitu dengan mengalirkan air. Maksudnya bukan sekadar kita kita rendam-rendam kita angkat tu tak. Bukan. Maksudnya kita rendam kita biar dulu terus kemudian kita siram air. Kita keringkan sejakkan sekali lagi baru kita mesin. Maksudnya kita pastikan debu-debu pasiak-pasiak hilanglah. Hilang betul, bersihlah. Kalau kita biar biasa kita basuh sekali tanpa kita rendam tadi, pasiak dia mungkin masih dekat. So betul. kita buat kuantiti banyak, kalau sikit-sikit mungkin dia tak ada masalah kan. Betul. Jadi kita rendam dulu. Okey, macam cili kan Encik Daud kan, memang dapat daripada Langkawi ataupun cili tu dapat daripada luar? Semua bahan saya ambil daripada Langkawi. Dari Langkawi. Okey, kita gunakan produk tempatan. Okey. Okey. Dalam dunia perniagaan makanan yang sangat kompetitif ni Encik Daud, bagaimana Encik Daud memastikan rempah giling Syauqi terus kekal relevan dan disukai pelanggan? Nak jawab soalan tu agak sukar lah. Sebab kita pun tak tahu kehendak pelanggan tu berbeza. Mana rasa pun tak sama lidah ke lidah. Cuma maksudnya kita cuba buat proses makanan yang kita buat ni sesuai untuk orang kerja. Kita cuma memikat orang yang dia sibuk kerja, kemudian nak balik masak dengan mudah. Ya, betul. Dan kita tak ambil semua pelanggan. Sebab ada setengah makan kedai kan. Dia takkan ambil apa kita. Kemudian yang suka masak sendiri dia pun takkan ambil. Jadi kita pilih orang yang sibuk.
Macam puan lah. Ya, betul. Agak ambil lah mungkin. Memang ni memang sangat-sangat memudahkan untuk para suri rumah yang berada di rumah dan juga para suri rumah yang bekerja juga. Okey. Ini adalah pilihan yang tepat untuk kita memudahkan masakan kita pada tiap-tiap hari. Kita boleh hidangkan kepada suami kita, kepada anak-anak kita dan juga mungkin ada jiran-jiran tetangga ke. Ini memang sangat tepat. Pilihan sangat tepat. Cepat, mudah, sedap. Betul tak? Okey. Pernah tak dulu Encik Daud rasa macam nak putus asa bila perangan kurang ke, modal terhad ke, atau tiba-tiba mesin buat hal ke? Apa yang buat Encik Daud terus bertahan? Setakatlah saya tak ada lah semua masalah tu sebab saya bermula daripada kecil dulu. Okey. Jadi saya tak rasa sangatlah kita kata bebanan, kurang pelanggan ke, rosak ke, maksudnya salary daripada bertatih dulu. Okey. Jadi saya tak rasa sangatlah kurang pelanggan. Perlahan-lahan. Okey. Jadi saya pun sampai sekarang saya tak buat sewa besar-besar lah. Besar saya tak berani sangat. Sebab kita tahu kemampuan kita itu saja. Dan pasaran kita pun setakat yang ada lah. So setakat ni semua berjalan lancar? Semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan Encik Daud, akhir sekali, apa nasihat Encik Daud kepada penonton kita yang mungkin baru nak mulakan bisnes dalam dunia makanan, terutama yang masih mencari keyakinan lagi untuk langkah pertama lah? Kalau nak nasihat tu rasanya saya pun tak layak nasihat. Berdasarkan apa yang saya buat pun tak maju sangat kan. Cuma sedikit pandangan tu bolehlah kita boleh bagikan. Jadi untuk orang yang nak mulakan apa-apa perniagaan, dimulakan terus. Dimula saja, kemudian tawakal pada Allah. Kemudian jadikan pengalaman orang lain sebagai pengalaman diri dia. Terima komentar orang lain dan baiki kelemahan-kelemahan yang ada. Okey, itulah sumber inspirasi daripada Encik Daud kita pada hari ini, dan kami di Langkawi FM juga mendoakan yang baik-baik. Semoga perjalanan perniagaan Encik Daud dan juga isteri berjalan lancar dan hasil jualan semakin laris selepas ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Daud kerana sudi bersama-sama dengan kami di Radio Business Langkawi FM. Okey, dan kami di Langkawi FM juga mendoakan yang terbaik untuk perniagaan Encik Daud dan juga isteri. Semoga segala produk-produk ini menjadi laris selepas ini kerana memang banyak pilihan yang kita ada di sini. Okey, kalau nak cuba kena datang sini dan beli. Bye-bye.